Wow. Empat bontot ni, yang mana sedap main? Main kereta lah. Maksudnya, apa suka main kereta ni ke? Kereta tu ke? Macam double meaning ke? Tapi tak apa. Kita ada 4. EG6 on the way. Honda EK9 on the way. BMW F10, F30. Volkswagen MK6 on the way. Volkswagen Sirocco on the way. Honda FD, Honda CRZ, Vios Dugong. Dan ada banyak lagi kereta lah. Kita akan jadikan lucky draw. Kita nak benda ni orang ingat dalam kepala. Event Malaysia Modified Festival adalah event paling jahat di Malaysia, insyaAllah. Tapi semua tu berlaku atas inspirasi saya terhadap abang-abang saya. Salah satu, Retro Havoc, Abang Ali, Mike Motomaniac dan banyak lagi organizer yang menjadi inspirasi saya. Tanpa mereka, tak terjadi juga event Malaysia Modified Festival dan dapat support daripada mereka. So guys, 1 hingga 4 Januari, jumpa hampa di sana. Untuk pembelian baju bila kita start jualan, InsyaAllah 5 atau 6 hari bulan kita dah start jualan baju dan aksesori. Jangan lupa dapatkan. Setiap pembelian baju dapat 2 tiket lucky draw. Lucky draw hari-hari kita umum. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 1 hingga 4 Januari, hari-hari lucky draw. Jumpa hampa di sana nanti. Kepada peniaga-peniaga barangan-barangan kering, spare part motor, spare part kereta, aksesori apa-apa pun, kontak nombor di bawah nak join booth. Slot terhad tak banyak, lambat tinggal. Ni nombor kat bawah ni. Kontak cepat-cepat, ambil booth cepat-cepat sebab event ni satu Malaysia turun. And shout out to Tunika Perfume kerana menjadi kita punya official main sponsor. Saya akan always cakap pasal Tunika. Saya nak benda tu lekat dalam kepala otak hampa sebab bila hampa main event nanti